tengok dekat sini, yang ni lah untuk spotlight, dia pakai C10. So untuk penggunaan MCB, yang ni kita panggil MCB, Miniature Circuit Breaker, bersaiz C10. So memang betul lah, dia ikut spek ST ataupun kita panggil Suruhanjaya Tenaga. Okey, kalau tengok ni C10, C32 ni kalau ikut ST tak digalakkan untuk pakai. Dia paling besar pun C20. Okey. Yang ni pun kalau kita tengok dekat sini C6. C6 ni untuk litar cahaya, C6 ataupun C10 untuk litar cahaya. So dia pakai saiz yang betul lah, ST. Okey. Berkenaan penukaran C32 tu, okey, kita tengok dulu dekat buku ni. Okey. Ni adalah buku garis panduan pendawaian elektrik perpasangan domestik. Okey. Ni litar skematik lah. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, okey, dia pakai 6M. Saiz kabel mesti minima 1.5 mm square untuk cahaya lampu dan kipas. Maksudnya MCB bersaiz 6M ataupun 10M, mesti kabel, saiz minima kabel adalah 1.5 mm square PVC lampu dan kipas. Tengok kat sini. Kalau kita tengok dekat sini, ni adalah saiz kabel 1.5. Ni adalah penggunaan dia adalah litar pencahayaan ataupun kipas lah, untuk lampu ataupun kipas. Okey. Yang ni. So untuk yang DB box tu, saya akan buka dulu. Kita tengok betul tak dia pakai C10 tu untuk kabel 1.5 minima tak. Sebab MCB ni dia function dia adalah mengawal beban jika berlaku overload. Jika kita pakai 10M, maksudnya beban yang dihadkan ataupun maksima adalah 10 saja. Jika dia memakai kabel, dia mesti memakai kabel minimal 1.5M. Sebab tu dia kena maksima ST tetapkan 10M, sebab had saiz kabel 1.5 ni hanya dia boleh tampung 10M saja. So kita akan check dulu. Kita akan tengok. Sebab bila saya tanya dekat staff ni, bila benda ni dah tutup, maksudnya lampu lain function, cumanya apa kita panggil, spotlight saja tak function. So kita akan buka spotlight, kita akan claim bacaan dia. Sebelum kita nak tahu berapa beban yang dipakai oleh spotlight tu, sekarang ni spotlight tu ada 3 biji kan, betul, 3 biji. Maksudnya setiap satu biji bersaiz 100 watt. So jika 3 biji sama dengan 300 watt. So untuk kita tahu M, berapa penggunaan M untuk 3 biji spotlight ni adalah A, dia punya formula sama juga watt bahagi dengan voltage. So watt dia 300 watt bahagi dengan 240 volt. Kebiasaannya 240 volt lah. Supply pada TMB mesti 240 volt. Kalau kita bahagi, boleh anggaran lebih kurang 1.25 M. So untuk beban 3 biji spotlight adalah 1.25 M sahaja. Yang dia pakai dekat sana tu 10. Jadi ada lebihan lagi, lebih kurang 8 M something lah, plus minus. So kita akan claim dekat situ.